Jangan salah faham. Bukan nampak apa kedana, nampak miskin baru dipanggil zuhud. Lepas tu kita pun tengok ustaz-ustaz kita, tok guru kita naik kereta hebat sikit dah. Ngembang lah mereka ni. Zuhud apa pakai kereta macam tu? Jangan salah faham. Zuhud bukan maksud miskin. Zuhud bukan maksud apa pun tak ada. Dia nak ustaz tu biar naik motor kapcai, kereta semput. Tapi bila ustaz tu tak datang marah. Ustaz mana ni? Saya sadai pergi jalan ni kata. Dah awak nak suruh saya zuhud sangat? Ada, bukan maksud macam tu. Makna zuhud ialah tidak mencintai dunia. Milik tak apa, tak salah dia pakai kereta lawa sikit. Sebab apa? Sebab memang kerja dia kena banyak jalan. Lepas tu rata-rata saya sendiri pun tengok guru-guru saya ke ataupun para masyaikh ke kan, kita tengok kereta kadang-kadang memang nampak kemas kereta dia pun kan. Tapi bila tengok rumah biasa je. Sebab apa? Rupanya sebab hidup dia lebih banyak di kereta daripada di rumah. Sebab apa? Ni kerja dakwah nak kena jalan.